Alhamdulillah, pada hari ini Majlis Agama Islam Selangor telah mengadakan program Agian Fidyah bersama My Fund Action. Agian pada hari ini disalurkan kepada Persatuan Pertubuhan OKU untuk Malaysia. Lepas ini kita akan meneruskan misi agihan kepada kotak fidyah kita di bawah Majlis Agama Islam Selangor pada 2 penerima orang kurang upaya. Okay, Assalamualaikum. Kita akan teruskan pada aktiviti seterusnya. Agihan seterusnya akan melibatkan kepada seorang penerima orang kurang upaya bernama Saudara Jamil, merupakan seorang OKU Telantau yang hidup bersama dengan keluarganya dan ayahnya. Okey. Ayo, semua kita gerak. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Cik. Ini anak yang aku. Ini anak yang ketiga. Daripada berapa adik-beradik? 4 adik-beradik. Yang lain tu tak ada masalah. Tak ada masalah. Ini je. Boleh cerita sikit tak? Tentang apa? Anak ni masa mulanya umur berapa? Dia ni umur 2 bulan kena demam panas. Demam panas lah asal dia. Dan itu tarik sawan. Sawan itulah menyangkit pergi hospital. Hospital Kajang sampai berapa lama? 2 bulan ke sebulan. Dan itu pergi KL. KL lah dekat 3 bulan. Operasi kepala. Itulah terus menyangkit terus. Susah nak cakap lah, betul. Bukan kita nak siasa tak ada stres kan. Mesti ada stres. Mesti macam mana pun. Kalau dia tak mau makan sampai 2-3 hari kan tak tahan lah. Betul. Ini tu hari seminggu lebih tak makan. Tapi sabar jugalah. Carilah makan dia. Yang apa yang mau makan, apa yang dia nak kan. Itu kena jaga. Kalau tidak, saya kena duduk hospital saja. Saya kena jaga dia. Kalau saya tak jaga, mesti adik itu sakit, ni sakit, dah kena pergi hospital. Sebelum pergi hospital, saya kena jaga. Itulah manfaat saya. Sekarang tak makan ubat apa-apa? Makan ubat apa dia lah, itu sirap-sirap sawan dia. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Kena minum juga. Sirap tu. Sekarang ni, itulah. Orang rumah saya kerja sekarang. Itu tampung. Jadi kerja cleaner dekat Cyberjaya kan. Itulah tampung selagi dia boleh lagi lah. Kalau tak boleh so, apa-apalah kita buat kan. Saya bantuan itu je, satu je. Daripada dulu tak ada lain-lain tak ada. Dia ni adik-beradik dia 11 orang. Tapi adik dia tak duduk sini. Adik-beradik saya 13 orang. Tak duduk sini juga. Saya jaga dia ni, dia orang suruh duduk sini. Keadaan dia ni dah tentulah tak boleh nak ngurus diri dia sendiri. Sebaik terkencing makan ke. Sekarang dia rasa lapar perut dia nak rajang-rajang nak makan lah. Yang seorang ni pula dia tak pandai macam kita. Dia kita dah masak kan, dia ambil, dia bawa masuk bilik dia makan lah. Dia tak tahu buat macam kita yang mengemas semua ni saya. Saya tak kerja. Dia berdua pun tak bekerja, saya pun tak bekerja. Dia ni memang dari lahir. Memang dari lahir. Yang saya ni kaki saya cacat sebelah ni pun dari lahir. Yang itu kaki tangan dia elok tapi jari tangan dengan jari kaki 24. Sabariah ni daripada lahir dia. Memang dari lahir mata tak nampak, mulut tak pandai cakap. Cakap sepatah macam tu tahulah dia. Bila nak berkomunikasi harian, macam mana dia nak minta makan dia? Dia tak pandai dia macam gaya memanggil kita macam tu je. Dia tak tahu. Atau kalau terbuka dia gonta-gonta pintu tu, pintu bilik dia kalau terbuka, dia lepaslah keluar tu. Merayau. Dia merayau keluar. Dia dengar kita cakap, kita bercakap dia tahu apa yang kita cakap. Tapi dia nak bercakap macam kita dia tak tahu. Sekarang ni ada makan ubat ke apa? Yang makan ubat saya seorang aja. Saya pun pasal saya sakit. Sakit pinggang, sakit kaki, mata pun tak berapa terang. Nampak orang tapi tak cam. Yang pergi hospital saya, yang makan ubat pun saya. Saya ambil ubat kat hospital lah. Dah ambil ubat kan, lebih kurang 1 jam ke setengah jam ke baliklah kan. Habis kalau saya nak pergi mana-mana, saya tak nak lama. Pasal masalah dia ni, kalau terbuka pintu dia kan, kalau lepas masuk longkang kat depan ke kat belakang, siapa nak ngangkat dia. Itu kalau saya keluar, saya nak cepat balik. Masalah dia buat hal dia dengan TV dia je tak peduli dah. Tapi saya minta dengan Allah Ta'ala sehat walafiat lah saya kan. Memandangkan ni susah.